budak-budak bangsa. Faham tak? Budak-budak bangsa Ya. punya vibe. Ya. Bangsa Marvel. Okay. Penampilan. Penampilan. Bukan pembawakan kan. So maksudnya bangsa people macam mana? No. Alamak. Alamak. Maksudnya bangsa people macam mana? Okay, bangsa everyone. There's no implication here. Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam Borak. Popcorn. Weh, Zudi je yang bersuara. Lagi seorang senyap. Tak apa. Biar dia senyap dulu. Sebab dia kata dia sakit tekak. Selalu sangat bercakap kan. So kali ni saya yang buat opening. Kembali lagi dalam Borak Popcorn. Ini adalah episod seterusnya daripada episod-episod yang sebelum ini. Kalau minggu lepas kita dah borak pasal movie Gayung. Kali ni kita a bit different sikit. Sebelum tu kita nak cakap dekat orang untuk nampak tak kita pakai baju apa. Betul. Sini. Nampak tak? Sini. Kita Juga pakai episod baju kedua sini. yang kita bersiaran di sini. Yes, ni adalah episod yang kedua. Kalau nak tengok episod sebelum-sebelum ada dekat Adaptive. Betul. Tapi sekarang dah ada dekat platform sini. So, orang beat banyak sangat. Macam kita orang nak borak popcorn ni. Time. Siapa dia? Banyak Shadow. IP. Banyak IP sini, lah. sini gesa kita. Gesa. Sini bayar kita, dia pay. So sekarang ni kita orang pakai baju sini. Korang boleh download. Betul. Zudi, apa kita boleh buat dengan sini sebenarnya? Okey, dekat sini ni sini merupakan salah satu aplikasi yang boleh korang download dekat phone korang, sama dekat phone, kat tablet, dekat iPad. Yeah. So dekat situ pelbagai Content. Semua benda dia dalam boleh- satu app sahaja. Kalau Betul. kau nak tengok artikel, nak baca artikel, nak pergi ke tempat-tempat lain, tak payah. Betul. Kat sini ni ada artikel, ada video, dan borak popcorn ni pun ada kat dalam tu juga. Podcast pun ada. Sebab Podcast pun sekarang ada. Ada cerita seram. cerita seram Yes. kat sini. Yes. Korang boleh tengok, korang boleh So, dengar juga benda Sini tu. kata konten Content lokal lokal Malaysia. Betul. Senang buat duit. Senang. Dia nak masuk. buat duit. Dia nak try Senang buat masuk. duit, Senang buat duit. Okay. The reason kenapa hari ni aku berpakaian pink. Dan Aku kau berpakaian pink. Dan Aku kau seorang je ungu. berpakaian sebab Apa? kita nak meraikan topik kita pada hari ni. Kita nak Topik meraikan kita punya movie ataupun drama hari ni. I Betul. think this is the first time kita buat drama, betul tak? Yes, ini merupakan drama yang pertama yang kita nak review. Yes. Sebab selama ni kita akan cakap telemovie, drama, filem. Tapi filem je. Tapi yang ini kali ni kita review drama pula. Finally, Finally. kita bukan buat cerita hantu. Dah penat dah kan daripada episod pertama asyik hantu je. Hantu. Hari ni kita nak review pasal Astro Original First Wife. Maksudnya ada second wife, third wife lah. Tak. First wife je. Fourth Okay, wife. first Okay. wife. Kenapa nama dia First Wife? Okay, kenapa? Kita akan tanya nanti kita ada guest kita. Okay, Oh, betul. pandai juga kan. Okay. Kali ini untuk episod kali ni kita ada guest. Okay, baik. Okay. Okay, intro sikit pasal First Wife. Okay, First Wife. Aku bagi tahu sikit lah sinopsis pasal First Wife. Kalau selalunya kau throw kat aku kan, cuba aku throw kat kau. First Wife pasal apa? Sebab aku sekarang tengah sakit tekak. So Okay. berharapkan kawan-kawan lah. Kawan membantu. Betul. First Wife menceritakan tentang dua orang kawan baik, best friend sebenarnya yang dipegang watak oleh Mimi Lana dan juga Melissa Campbell. Okay. Okay, diorang berdua ini best friend. Seorang nama Melissa, seorang lagi nama Diana. Diana. Okay, so Diana ni adalah karakter dia manja, Mimi Lana Karakter dia manja, dia adalah seorang isteri yang sangat misali, baik. Dan dia ada husband. Husband dia ada perniagaan ataupun pasaraya. Azimat. Azimat nama Azimat. pasaraya dia. Dan juga Melissa ini yang pegang watak sebagai siapa nama? Michelle. Michelle ini pula dia adalah seorang suri rumah, housewife. Kawan baik kepada Diana. Diana. Dan Melissa ini Michelle ini dia ada seorang anak perempuan. Currently tengah pregnant dan juga dia ada seorang husband yang kaki judi. Betul. Kaki judi. Dia adalah Chinese kahwin dengan Indian. Mixed marriage lah. Mixed marriage. Sebab tu kat poster korang akan nampak 4 orang dan juga satu couple ni Chinese and Indian. Yes. Itu adalah karakter yang mixed marriage lah. Dan juga husband ini kuat sangat berjudi. Sampailah ada banyak sangat hutang-hutang, macam mana judi works kan. Kalau kau tak boleh bayar, dia akan ada bunga. Dia dah pinjam dengan Along. Dan dengan Along dan hutang-hutang punya hutang Along ini. Along ini Along ni elok. Along ni memang viral. Tengah naik sekarang. Tengah naik Tengah sekarang. viral. Kalau dekat another movie,
Kalau dekat Blood Brothers, Nama dia gempak gak. nama Pablo. dia Pablo. Pablo. Dia jadi bodyguard. Dia jadi bodyguard. Dekat sini jadi Tua Seng. Tua Seng. Seng. Tua watak dia Seng. Tua Seng. Dekat sini Tua Seng. Dia jadi Along. Dia jadi Along. Dia bukan yang professional punya gangster lah. Dia macam rempit punya professional. Dia macam Aku suka yang- kereta dia. Boom. Yes. Exhaust Dia, panjang. dia macam another version of Abang Long Fadil. Oh, Abang Long Padeh versi Cina. Betul, Abang betul, Long Fadil betul. versi Cina. Dan dia adalah Along dan dia offer untuk tolong. Okay, macam ni. One day si suami si Diana ni, Azim Okay. kan nama dia. Azim. Azim ni dia reveal yang dia kahwin dua. Betul. Dia reveal dia kahwin dua dan karakter yang dipegang isteri kedua tu adalah Zira. Zira Azizi, which is she is partly dalam family addict once upon a time dulu, dan Diana ni sangat rinsek lah, dia stress. So at the same time dia nak tolong si Michelle ni, sebab Michelle ni nak kena tampung si suami punya hutang. Masalah dia. Tang. So dia kata tak apa, husband I kaya. Kata si Diana, husband I kaya, husband I banyak duit, jom kita ambil duit dia sikit. Tapi kita tak boleh minta, kita kena rompak. Kenapa dia rompak? Sebab dia suka, dik. Sebab dia boleh, dik. Dia boleh. Sebab dia boleh, dik. Kenapa dia rompak? Kenapa dia rompak? Sebab dia nak balas dendam kat lelaki dia. Yes, betul. Okay, sorry lupa. Sebab dia nak balas dendam dekat lelaki dia. So Okay. sebab dia episod 1 episod 1 dah lama dah berlalu. Lupa dah. So dia nak balas dendam kat suami dia. So dia rompak, dia curi duit suami dia. Puan Diana? Ini memang nak kena betul lah. 70,000 ringgit. Why are men like this? Any last word? You know I can help you, right? Baiklah, kita bersama dengan ni kita tunggu-tunggu. Kembali lagi dalam Borak Popcorn. Okey, Aku sambung. terus nak sambung ni kah? Berani buat macam tu. Okay, kembali kita dalam Borak Popcorn. Betul? Okay, kita nak bersama dengan dua orang. Okey, As for siapa? now, dua orang. Ini Dua adalah Wih, kali ni direct- dua orang Hari Selalu dua orang. selalu seorang. Orang. Yes, Okay, hanya baik. dua orang. Director and also showrunner First Wife. Kita ada Imri Nasution and also Catalina May. Congrats. Okay, Selamat datang hai. ke Borak Popcorn. Selamat datang ke Thank Borak you, Popcorn. jemput. Okey. Ya, sebelum kita pergi ke First Wife ni, kita berkenalan dulu lah Yes, dengan of dia course. orang. Yes, betul. Kita nak tanya tuan pengarah ni sendiri, adakah sebelum ni ada mengarah filem ke? Drama Memang all ke? drama Okay. ke macam mana? Yourself. Kita nak tahu anda siapa. Acik. Okay, terima kasih jemput saya. Alright. Adik. Nama saya Imri Nasution. Saya memang banyak buat drama TV. Okey. So, sebelum ni filem belum ada lagi. Okey. Sebelum ni saya pernah bekerjasama dengan Cat juga. Okey. Untuk satu lagi drama di Astro juga, Liar tajuknya. Okey lah ya. Oh, okey. Itu first time lah kita bekerja sama. Kan sebelum tu adalah drama-drama lain, tapi ya itu Okey. cerita-cerita lama. Ada nak tanya sebagai seorang pengarah, ada perbezaan ke untuk mengarah drama dengan mengarah filem? Mengarah drama dengan mengarah filem sebenarnya saya rasa perbezaan dia ialah frame size. Sebab Frame kita kena size. fikir kita kena fikir screen kan, screen size tu. So kalau screen size tu dah besar, Okey. audience tu besar mana, jadi in relation to that. So kita nak kena tahu juga berapa jauh, berapa laju perbicaraan watak-watak, lakonan watak. Sebab kalau kita salah direct, nanti kita tengok kat skrin tu kenapa lah lembab cerita ni. betul. Oh, ada beza Jawab Menjawab soalan. Apa Kenapa soalan dia tadi kita kenapa Sebab- cerita ni fast pacing? Fast pace punya cutting. Dia kita tak rasa dia lembab sangat tengok cerita ni. Dia tak terlalu laju juga, tapi dia sedap untuk dia tengok. Daripada satu nak settlekan scene ni, cutting dia agak laju. Betul. Dan macam tapi kita puas. Tu Puas. pada pandangan kita sebab orang lah. Cutting dia sedap. And then dari segi macam abang mengarah sendiri, saya yang saya tahu Astro Original dia punya look dia lain berbanding drama lain, drama yang ada kat TV-TV ni lah. Maksudnya dia macam ada look filem sikit.
ada perbezaan ke benda tu? Saya tak tahu nak bagi tahu terms dia apa, tapi saya nampak perbezaan tu. Dan kebanyakan Astro original memang ke arah macam bentuk filem, tapi dia berepisod. Macam tu. Yes. Kat, you wanna answer that first before I You go? answer first. Okay, okay. More Jangan technical. gaduh. So sebenarnya memang Astro Original punya series memang kebanyakannya kita akan ambil metodologi ataupun approach pembuatan filem. Okay. Cara kita approach tu cara kita buat filem lah. So kita ada buat of course kita ada script development awal kan. Itu panjang. Writers room, kita ada rehearsal, kita ada planning untuk look kita semua tu. Jadi kita punya treatment tu semua sebenarnya ke arah macam mana kita nak buat filem. Okay. So treatment kita tu treatment filem. Filem termasuk dalam post production semua lah. So kita dah memang daripada awal-awal kita dah fikir post production kita siapa. Sebab kita kena tahu post production yang boleh deliver untuk benda-benda filem. Okay. Film deliverable dia lain sikit lah daripada television deliverable kan. Okay. Maksudnya macam drama yang selalu abang buat dengan drama yang macam berbentuk begini, apa beza dia? Dari segi teknikal, dari segi pengarahan tu sendiri. Saya rasa masa yang diberi, masa yang kita ada untuk kita develop, masa yang kita ada untuk kita rehearsal, dan juga ruang yang diberi untuk kita punya lokasi, kita punya set. Yang itu kita selalunya macam projek-projek dalam Astro Original kita diberi ruang untuk memilih lokasi yang lebih macam supaya framing kita dapat besar lah. Betul. And adakah bajet juga merupakan satu faktor? Yes. Kan? IT. Yes, Sebab definitely. kalau Dari segi bajet, kita buat based on that budget. Yeah. Kalau bajetnya sikit nak look at the, macam movie susah juga kan. Betul. Even you pun tulis pun mengikut bajet ke? Macam you dah tahu Yeah. dalam mindset macam okay Bajet. bajet begini. So I tak boleh tulis beria, I kena tulis macam okay slow cerita. Betul. So actually dalam Astro Show, kalau kita nak jadi writer, kita kena produce juga. So my teammates, kita most of us writer producer. And my very first project, sebab my background actually lawyer. I bukan orang filem. So bila I masuk Astro Show nak jadi producer, my bosses macam okay lah, kita boleh train you. You pergi on set dulu. You pergi on set dan tengok macam mana. So that was my first project ever dalam Astro Show is Liar dengan Imri. Okay. So masa Lain tu dalam I was associate producer. Okay. Yeah, so masa tu I just observe, I just learn how the set works. So bila I tulis, I tahu okay kat set these are the problems yang mungkin mereka akan face. And obviously I tahu what is our budget. So I macam okay lah, scale down the story. Jangan shock sendiri sangat. Nak bang-bang semua tak boleh. So memang yeah. So all that I put into consideration. Dan with my writers juga, sebab I ran macam 1 month of writers room kan. Setiap kali kita macam every scene efficiency guys. How can we convey the most information possible, the easiest way possible without using too much money. Tak boleh kompleks sangat. Sebab dia juga producer. Yeah. So dia akan fikir macam mana nak kat bajet. So it's also macam limiting factor lah. Like writer you boleh bebas kan. Betul, Tapi betul, producer betul. macam tahan Betul, sikit. producer tahan sikit. Betul. Tapi saya setuju sangat sebab dalam writing proses pun saya selalu akan tanya scene ni kita perlu ke? Kalau tak perlu boleh tak kita buang? Faham. Sebab rugi masa, rugi Rugi usaha duit. semua orang, Duit, rugi duit. Jadi itulah dia macam masa penulisan tu saya appreciate lah. So Kat panggil saya masuk juga untuk tengok. So kita kena tengok scene ni perlu ke? Kalau perlu, apakah informasi di dalam skrip? Dan sebelum kita shoot pun macam ada assistant director AD, mereka cakap skrip ni terlalu panjang, masa kita terlalu singkat, tolong potong. Macam okay. Berapa untuk first wife? Duration Development kita agak pendek sebenarnya. Sebab at first it was supposed to come out last year. Okay. Tapi in the end kita push back sikit. So development dan pre kita berlapis. About 3-4 months. Oh, okay. For a series this scale macam agak rushing lah. Especially for the pre-pro. The shooting period? Shooting period was 40 days. Over a month. Alright. Post?
post kita yang macam Oh sebab sekarang ah. sebab tiba-tiba kita macam tunda kan. So Oh, ya? then post kita Post jadi lama. like Oh, leisure lagi untuk Best. post dia leisure masa. Okay. relax. Okay. Aku tertarik dengan Cat. Bukan tertarik dengan dia punya cerita. Okay, Oh jangan. Aku dah si baik clarify awal-awal. Okay. Sebab dia kata dia daripada lawyer. Tak ada siapa tanya. Takut. Sebab yang tengok ni pun yang preview bukan kita je tau. Ada orang lain preview. Sebab bahaya. Bahaya. Okay, Okay. macam Cat dia kata dia daripada lawyer. You memang lawyer. Kenapa macam mana boleh tiba-tiba bahagian Production. production ni? Kenapa? Sebab latar belakang you ke? Macam mana ke? You minat ke? So minat ke? sebenarnya my childhood dream nak jadi penulis. Nah, Oh. okay. So sebab I suka baca buku. So ibu bapa saya cakap kalau suka baca buku, belajarlah law. Okay. Oh, okay, faham. Dia semua betul-betul. Parents akan macam tu. Bukan medicine kan. Ya, Okay, betul. kalau you suka baca, you bacalah law. Okay. Lepas tu I macam, you cakap law ni best tapi I tak suka. So last actually I did the Astro graduate program. Dan Graduate itu program. macam setahun setengah you rotate. So setiap 3 bulan ganti department. Betul. Okay. Then last mereka cakap actually kita boleh train you jadi producer. Then I macam interesting juga. There's like a lot to learn. Yeah. So I cakap okay lah. Jom kita cuba. First wife adalah one of you pernah practice ke? I mean lawyer you practice? I did like the bare minimum. So I did 3 years degree. 3 degree. Alamak. salah. 3-year degree. Lepas tu I did bar school kat London. Okay. Lepas tu I did my pupillage here. So I boleh practice actually kat UK dan kat Malaysia. Tapi after my pupillage I Terus join lari. Astro lah. Yeah. Okay. So maksudnya first wife bukan one of your client ni. Bukan. Okay. Macam okay, experience my client, so I rasa I nak jadikan dia drama. tak. Okay, kalau you boleh share lah dari segi total budget untuk penghasilan first wife ni. I tak tahu boleh share ke tak. Roughly. Dia tak. Berapa angka? Berapa angka? 6 lah. 6 angka. 6 angka. Tahu. Is it? 6? Tahu. Yes. Oh, tanya pengarah pendengar. Pula. 100,000 Stress. Dia sebab nanti bukan ni saya, kalau takut pelakon dengar dia sebab dia orang kita pelakon bajet banyak ni kan. Dia kalau pelakon dengar bajet macam ni sebenarnya. Dia tanya Andy. Nanti kita tanya Andy pula. Macam mana? Macam tu. Okay, pemilihan karakter. Betul. Can we go there? Okay. Pemilihan. Pemilihan karakter. Kenapa Mimi Lana? Yes. Kenapa Mimilana? So sebenarnya pemilihan karakter kita ada audition. Oh, okay. Oh, tak tahu pula. Kita Kalau ada tahu audition. kita orang nak Sebab masuk. nak datang. Pergi casting kan. So kita ada panggil audition dan kita ada panggil Mimi juga untuk hantar reel dia dan dia datang. You want to explain a bit pasal pemilihan? For the casting process, we had script for just casting lah. And then we sent to a few. We had open casting and we had closed casting. So open casting actually the public semua boleh cuba juga submit a video. Then kita shortlist. And then closed casting is like all the bigger actors that we call them like, Selected are you actor, interested betul. in trying? So they came in person and Mimi Lana was very nervous. Sebab dia biasanya buat drama heavy. Betul. Betul. Dan yang ni Okay. macam ada humor sikit, Yes, lucu yes. sikit. Betul. But Imri gave her some direction right before her scene and she acted it out. The scene actually I think is beginning of episode 7. Oh. Yeah. Belum lagi je lah. Belum. The first scene of Keluar lagi. episode 7. Okay. Yeah. Yeah. Okay, lepas Yeah. kena tangkap polis and then this one baru dia casting punya. Yeah, okay. this one was the casting Alright, one. alright, okay. And it has a bit of comedic element. Okay. And her comedic timing actually is so good. Mimi is naturally funny. Oh, Okay. I see. Dia yang tak rasa dia funny. Yeah. Dan memang kita tak nak dia berlakon funny pun. Betul, faham. It's about timing tu. Timing tu kalau betul kena memang Dapatlah kelakar. benda tu. Yeah. Ada cast yang selevel Mimi atau more than Mimi yang datang juga? Or memang Mimi is the A-list celebrity cast yang datang yang paling We had a mixture.
Okay. We had a mixture, but I also wanted this opportunity to showcase new talents, new faces. So at Astro Shop, especially for Astro Originals, kita cuba balance kan 1 or 2 A-listers and then new faces. You Yeah. can see there lah. nampak lah benda tu. And then Melissa. Melissa, she also came for casting. We had a few people come for Michelle's character, but Melissa understood Michelle Okay. Oh, okay. internally Alright. immediately. So I think that's why she was the front runner. Dan saya rasa visually pun kita tengok macam wah kita pairkan Melissa Campbell dengan Mimi Lana Yeah. ni akan cute ni. At first kita consider their heights kan, so kita Betul, macam betul. framing Seorang tinggi susah dia. sikit sebab Mimi is so tall. Betul. Melissa is quite short. Sorry I'm Sorry, short Melissa. also. Sorry, I'm short Melissa. also. It's okay. Comel. Job Yeah, she's cute. So then we were thinking about it and we're like, quite funny if like masa they are planning and all that, you can see the height disparity. And then we're like, actually quite cute. Diorang yeah. pernah kenal ke ataupun tak pernah kenal before this? Tak pernah. Tak pernah. Sebab Yeah. first bila I tengok, I rasa macam okay, dua orang ni macam tak ada chemistry langsung. Tapi after episode, I think episode 1 pun dah nampak dah. Towards the end tu, diorang punya chemistry tu dah nampak. Maksudnya diorang punya best friend tu dah nampak. So makin lama, I rasa macam okay, betul lah diorang ni betul kawan lah kot rasanya before this jumpa. Is there any macam okay, Mimi, Melissa, you have to sit dua-dua together, duduk dulu, borak, bagi rapat dan baru kita start shoot. Ada ke moment macam tu? Kita ada rehearsals lah. Okay. So rehearsals kita kita tak panjang sebenarnya rehearsal kita. Kita ada rehearsal seminggu sahaja. Tapi rehearsal tu saya sendiri conduct. So rehearsal banyaknya physical activities lah. So di situ yang kita buat ice breaking. Lepas tu kita dapatkan chemistry sama-sama. Jadi kalau kita tak buat benda tu memang selalunya orang masuk set tu memang dia akan rasa janggal lah kan. Awkward lah mesti. Dan of course kita kena build back story of the character. So kita tak explain dalam cerita tapi back story of the characters semua pelakon tu dah tahu. Okay. Jadi senang diorang Senang Senang nak diorang bawa nak watak tu express, macam yes. mana. Betul. Dari segi pemilihan pelakon, siapa yang lelaki Mimi Lana? Suami Mimi- Mimi suami Malik. Okay, untuk Malik. Macaron. Malik Macaron. Dia bukannya yang sangat familiar dekat Industri. Kaca TV. Ya. Dia familiar kat industri sebab dia banyak masuk drama short semua. Kenapa pemilihan dia untuk jadi sebagai Best drama. mass drama? Sedangkan kita banyak lagi hero-hero yang lain yang ada. Betul. Tetapi kenapa kali ni korang highlightkan dia untuk ke depan? As Aziz. Sedangkan dia baru. Yeah, Kat can answer that. But also macam Kat dah mention just now, Okay. kita memang nak tampilkan a Newcomers. mix of talents kan. So macam Malik seems to fit the bill pun untuk watak yang macam kaya-kaya sikit kan. So memang look tu memang T20 spot on punya lah. look kan, But yeah, you want to add about Malik? Kenapa Malik? So Malik actually we wanted in Liar, Oh. but he was not available. Liar as Tony Yusof punya karakter. Bukan. Okay. One of the ending characters lah. Actually, it's quite a small role, but Alright. I remembered because his look is very unique. Okay. So I ingat dia lagi. Okay. So when we were doing casting, I thought he would suit Azim's character. And the thing about Malik kan, dia ada penampilan bangsa bubble. Bangsa bubble. Memang nampak macam Okay. Budak-budak bangsa. Tak, budak-budak bangsa Yeah. punya vibe. yeah. Bangsa bubble. Okay. Penampilan. Penampilan. Bukan pembawakan kan. So maksudnya bangsa people macam mana? No. Alamak. Maksudnya bangsa people macam mana? Okay, bangsa everyone? There's no implication here. Tapi macam Arkoy lah. Yeah, okay. So he has the look. But what he brought to the character kan, because Azim's character actually agak jahat. But the way Malik bawa dia, macam lovable juga. I tak tahu dia jahat ke dia baik. Itulah. It's like I want to hate you but I also love you.
And I thought he just had such an interesting twist to the character, the way he played it. Because the way it's written, memang boleh nampak macam, this guy, I hate him so much. I want to slap him. But with Azim, you're like, mungkin this is why I boleh faham Diana gila sikit. Walaupun member tu dah Why curang she pun dia willing still to sayang kan. stay after everything that he Betul. does. Boleh Adalah. nampak lah ada reasoning dia. The reason dia betul. Okay, untuk seorang penulis skrip, kita nak tanya, adakah cerita ni ada kena-mengena dengan you ataupun inspired daripada mana-mana? Boleh Itu ceritakan dia sikit juga tak? ke? Macam mana proses Yeah, you alright. Yeah. you dapatkan idea Idea tu sampai you boleh dapat buat cerita ni? Okay, so masa tu ada banyak story viral. Celebrities getting divorced. Yeah. Yes. But from there, I wanted to explore more of when you're going through those moments. Sebab sebagai public, kita tengok cerita-cerita celebrity news, all that. It's very fun to like, siapa yang salah? Nak Kita korek. Tapi actually, when you are in that position kan, who is the people that are with you? How do you feel? I wanted to go more into that. So, friendships lah. Yeah, ada inspired by Diri sendiri lah. personal. Personal. Tapi episod mana tak tahulah. I mean, going through breakups kan. Okay. I have experienced like friendships that were there for me Bukan lah. dark rom-com tu kan. Dark rom-com tau. Dark rom-com lah. Itu kalau kau yang tulis So- banyak macam tu. cerita ni memang actually is a love letter to friendships. Yeah. And the thing is about Writer's Room that I think a lot of people are not really aware of. Writer's Room macam group therapy sebenarnya. Yeah, Sit because down, gosip-gosip problem everyone akan luahkan what happened to them, or they will talk about what happened to their friends. Memang if you've been in a writer's room, you end up knowing those people a bit too much. Sampai rasa Childhood macam, trauma pun you semua dah tahu. Semua tahu. Yes. Macam, So okay, stop this dulu. one is inspired by people we know, news stories, personal experience, all gabungkan bersama. Faham. Patut dia banyak elemen dalam cerita ni. Kadang-kadang I rasa macam I tengah tengok mega drama. Betul. Tiba-tiba I tengok, this is Astro Original. Macam dia macam curang part tu macam mega drama sangat. Dia macam imamku punya vibe. Tadi tak, kita tengok First Wife. Macam tu. From someone yang buat liar and then you tukar kepada First Wife. That transition. Actually, transition liar to first wife is not very difficult. Sebenarnya sebelum ni saya memang banyak buat komedi pun. Okay. Dulu saya ada buat satu lagi show title dia Oh My English. Oh, okay. Oh, okay. abang buat? Oh, you buat Saya Roma memang English. buat Okay. macam komedi kalau kanak-kanak. Kopitiam kan? Itu saya Kopitiam lah. pun you buat Kopitiam. kan? Kopitiam double shot kan? Kopitiam double shot. Yang Kopitiam series? Kopitiam series tak? Oh. Kopitiam double Double shot shot je. je kan? Itu pun ada Melissa Campbell dan ada betul. juga Charles Roberts. Oh, Charles Robert ada juga. Tapi perbezaan antara liar dengan ini sebenarnya saya hanya perlu kurangkan the humor. Perlu tambahkan the humor. Tambahkan Tambahkan humor. So the liar tu dan ini sebenarnya subject matter tu is serious. Okay. Sama juga dengan ini subject matter tu serious. Serious, Tapi betul. boleh tak kita treat dia dengan senario yang over the top Okay. dan kita lighten it up. Itu je. So Menarik. actually Okay, untuk sepanjang pembikinan drama ni bang, apa ni cerita-cerita yang abang boleh kongsikan semasa abang pembikinan drama ni? Diorang ni buat perangai ke? Diorang ni datang lambat ke? NDT datang lambat ke? Sebenarnya Apa dekat sini ke? Sebab kita bagi tahu je kat sini. Dia boleh dengar. saya rasa pengalaman First Wife ni has been a lot of fun. Sebenarnya saya sangat berbesar hati lah Kat panggil saya untuk projek ni sebab projek ni kalau korang tengok it translates sebenarnya. Kalau korang rasa having fun watching it, that's how we were dekat set. Oh, faham. Our energy of having fun is what you guys are experiencing. Alright. Sebenarnya. Okay. So actually the set was a lot of fun. Untuk peristiwa yang best kat situ? Peristiwa yang best, we have so many. Salah satu.
One. Which one Pick should Yang we best. choose? Just one. Yang boleh kita kongsikan. Is there a stand Dia nak cerita pasal dia je. I feel like Andy dekat belakang macam the thing is Andy tak pernah lewat for set. Tak, Andy always on time. kita tak And dengar not benda only baik, that, kita tak dengar benda tak baik. Andy dia akan stay on set for hours after dia dah habis dah, dia akan stay on set, duduk Bagus, lepak je dengan kita. Okay. Kan kau cerita ada peristiwa accident ke apa kat situ, ada insiden-insiden yang tak dijangka boleh berlaku ke apa ke. Oh, yang saya ingat ialah kita scene sepak peti ais. Okay, boleh Okay. tell us apa benda. Nanti itu belum keluar. Oh, belum Itu keluar lagi. Itu Tu belum keluar. Episod 8. Oh, Kita kena interview tunggu episod 8 Saya lah. tengok pun macam, lama. Kenapa teaser sikit? Okay. Sikit je. Because kita dah cakap episode 8 memang banyak fight scene kan. So there was one supposed to be Andy kick and then the fridge door macam open je. Tapi the force of his kick was too strong. Pintu tu fell off. Tumbang cabut. Cabut. Ui, ai. Tapi memang jadi lah. Memang style lah. Memang betul. We use shot that memang shot buat lah. cantik Kita kan. shot tu lah. Sebab One kita tengok. Style. Okay. That Okay, one bang. is episode 8. Yeah. So korang kena tunggulah apa jadi dekat episode 8 nanti. If you see the Yeah. fridge door break off, Itulah. Tidak bukan plan. Bukan plan. Dia tak ada dalam stun. Okay, macam saya personally saya sangat suka dengan Amon punya shot tau. Betul. Daripada satu scene ke satu scene tu, bila time bercakap pun kita nampak ada few angle, so kita rasa puas kan. Okay, so abang ada expired daripada mana-mana series ke atau filem? So dari segi shot sebenarnya saya sangat happy sebab ini sebenarnya first time saya bekerja sama dengan Labu, kita punya cinematographer. So Labu ni is an amazing storyteller. So dia juga seorang pengarah. Jadi bila berbincang pasal shot dengan Labu, dia berbincang pasal cerita. So kita tak payah bercakap pasal shot. Oh, okay, faham. Itu yang best So bila dia dah tahu, dia dah pandai visual betul, kan macam mana. Dia cakap pasal sekarang kejadian dia macam ni. Rasanya kalau shot dia macam ni best kan? Macam ni. So dia best bila bercakap macam tu. Saya ada juga pengalaman dulu kalau yang cameraman kita shot macam ni ya bang. Habis. Kan tapi ini tak, ini macam tak, kita kena gerak macam gini. Ni baru ada cerita kan, baru kita cut dia cantik. Betul. Sebab dalam satu episod tu sampai 3-4 angle Yang dalam episod Tebuk 2 tu yang banyak. yang masa Mimi Lana yang dia orang bergaduh kat taman mainan. Gaduh kat taman permainan tu. Kita ada so- satu 360 punya, lepas tu daripada low angle sikit apa semua, lepas tu bagi sebelah. Yang tu cantik. Dia Untuk puas scene tu lah saja berapa jam bang? Scene yang itu sebenarnya tak lama. Sebabnya matahari makin lama makin naik. Baru dia elakkan. Tapi sebab kita dah rehearse panjang. Kita rehearse banyak. Lepas tu kamera kita tu kita buat I think about 3 takes yang berpusing tu. Lepas tu kita ambil yang tebuk apa semua, yang single apa semua. single tu. Lepas Sebenarnya tu untuk mungkin sebab dia nampak macam banyak sebab saya ada scene yang saya kena cut ada makcik lalu dalam frame. Makcik nak appearance. Makcik nak juga. Tapi cutting dia smooth bang. Kata dia kita tak semua nampak dan mistake kita kan. nampak pelbagai angle. Sebab selalu drama mungkin ada 1-2 angle, okay cut settle. So Betul. ini bila banyak angle, so the mood dia makin naik sedap tengok. Dan sebab dia orang tengah tension kan masa tu macam Ha, ha. kawan yang bergaduh lepas Betul, tu betul. nak merajuk kan. Betul. Okay, untuk menghasilkan macam Astro Original punya untuk scene, sesuatu scene ni selalunya kalau berapa jam abang target untuk siap? Okay, satu scene ni budget 3-4 jam ke? 5 jam ke? Kita tak dapat nak kira dia depending on scene. Okay. Kadang-kadang sebab kita selalunya kita kira page. Okay. Okay, satu page tu 1 minit. Jadi kita kira lah Betul, scene betul. tu berapa, macam mana kan. So kadang-kadang scene tu macam tak ada dialog pun. Okay. Tapi itu yang makan lama. Kan. Oh. Sebabnya ada kejadian yang ini, kejadian yang itu. Kita kena depending on what we need to cover. Kalau scene tu memerlukan lebih banyak detail, yang itu yang lagi panjang. Jadi ini banyak berbincang dengan Syuk, kita punya assistant director. So dia yang akan advise, yang ini banyak detail ni, kita kena nampak pensel lah, kena nampak kaki lah, kena ini semua setiap satu shot dah makan masa. Betul. Jadi kadang-kadang ada scene yang skripnya panjang,
Tapi sebenarnya ini kita satu kali kita shoot dah habis lah, settle. Betul. Okey, Okey, dalam visualnya senang satu kali je. faham. Okey, faham. Kalau dari Berbanding segi detail. penulis skrip pula macam mana? Ada tak macam kita dah you dah tulis, you terpaksa cut dan terpaksa ubah cerita Ubah tu cerita. sikit. Yeah. Macam mana cabaran tu? Macam mana you nak atasi masalah tu? So Elfie Palermo, creator and showrunner of One Okay. Sentif, dia mentor saya. Okay. So before I started this whole process, his advice was try to keep every episode under 40 pages. Okay. Oh. Yeah, sebab kalau too many pages, then we need more Kepanjang. locations, more time to shoot. Budget lah. Budget. And then he also suggested kalau boleh keep it under 40 scenes juga. Okay. Elfie's number one word is efficiency. Okay. Obviously, like different people have different styles. For example, Anwari, I think he has minimum 60 scenes per episode. So different lah, but this was Elfie's advice to me. So masa tu I dah write as like efficient as possible, but bila Syuk cakap, oh no, still too much, I tengok lah, I will go through the entire thing, which one is just filler scenes. So potong. And then also bila masa pre-pro, kita pergi recce, kita Okay. pergi tengok location. So bila Imri dan Abang Labu and the art department semua discuss about how they are going to lay out the scene semua, I pay attention. Then I also rewrote a lot of episode 4, episode 8 based on the location. Yeah. Oh, faham. okay. Okay, Banyak faham. So juga. once I know, I macam okay, sebab when we are writing, we just imagine what room Betul. kan, or sometimes maybe the room, all of it is closer or further away than we expected. So all that was done masa pre-pro juga. Huh? Okay, Kat, kenapa you choose konsep ini? I mean, temanya adalah curang. And ada high sikit tiba-tiba. Kenapa you choose tema ni? Sedangkan sekarang ni tengah... Adakah tema tu mengikut tema isu semasa sekarang? Mesti yang ikut bertemakan isu semasa kan? yang Cuma- bertemakan curang? Cuma macam sekarang ni kan orang tengah sibuk dengan curang-curang yang adik ipar ambil husband like that. So why you choose this tema? Okay, so of course at that time, masa tu 2 years ago, Okay. it was all the viral stories. It started from there. Tapi benda macam curang or like betrayal within relationships, like for Roshan side, it's lying to his wife, hiding about gambling and all that. All this, everyone can relate. Okay, betul. They have gone through some kind of betrayal before in their relationships. So curang tu is just a hook yang memang orang akan interested. Oh, Okay. curang. Faham? Tapi cerita lain, you nak cerita lain sebenarnya kan? Yeah, that's why the twist is the friendship. Oh. The main Yeah. focus is the friendship, not the I curang. see. Okay. Yeah. Curang tu kira macam vehicle untuk berbincang pasal persahabatan. Persahabatan. Okey, I like faham, that. faham. Dia Dah ada highlight. double meaning. of Yeah. the Dia bukan story. cerita ni pasal curang sajalah. Betul. Okay, soalan yang saya nak tanya daripada first episode hari ni adalah Itu sahaja. Bukan, sabar. Sabar. Michelle and also Tuaseng. Tak ada apa-apa. First episode tak ada apa-apa. Tak ada apa. Betul ke tak ada apa, Tuan Seng? You tak aci tau. Melissa ada. Okay, first kan. Michelle ada husband. And then you boleh buat pula romcom dekat situ kan. So macam I rasa macam okay, kalau I nak ship diorang berdua ni, tapi Michelle dah ada husband, macam mana I nak ship? So adakah Tapi Tuan Seng pun cara dia nak menyapa aku. romantic lah. Dia something yang cuba nak usah, tapi dia tak nak bagi tahu dia buat bunga. Dia tolong tau. Dia tolong Sebenarnya dia Michelle buat tau. bunga. Tapi cara gangster mah. Of course lah. Tapi dia tolong tau. Dia selamatkan, okay. So adakah itu disengajakan ataupun memang you sengaja nak bagi kita as a penonton macam okay, tak apa, kita letak yang ni dulu. Supaya diorang ada okay, start editing. Macam tu. Ataupun you macam filler je. Saja je you nak buat bagi. Macam mana? So I suka baca fanfiction. Ketara kan? Relate. Sama sebenarnya. Dia sama sebab tu aku kata biar dia dekat. Senang borak. No, I mean because both relationships were supposed to explore kind of like betrayals in relationship kan. We still wanted some kind of portrayal that's like
how should a guy win over a girl? Betul. What is fun to watch as a girl? Betul. Of Tuasing course. lah. Tuasing lah. Is fun to watch as a girl. Of course lah. So guys, don't take your wives or girlfriends for granted sebab mungkin tuasing boleh muncul. Tuasing dia muncul di mana-mana. Bahaya. You know, you gotta continuously treat your girl right. Sebab anytime dia boleh pergi ke, dia Tuasing. okey je untuk pergi ke like Along ke apa ke. Itulah, it's okay if he gangster as long as he treats you well. Gitu. I dah cakap dah dark rom-com. Aku menyampah dengan kereta exhaust ternaik dia tu. Eh, ni bukan pendidikan moral, okay? This is Penaik tu. this is just to have fun. This is just to have fun. Aku tak faham. Diorang together tak? Mana boleh cakap. Ah. Spoiler Kan tu. Mungkin ada. Ui. Sebab kadang-kadang sekarang ni punya pattern, diorang dah ada season 2, diorang bagi tease. Macam ni. Ah. Macam ni. Apa kata you guys buat spin off? Cerita sini habis sini lah. Spin off untuk diorang berdua je. Tapi genre dia rom-com lah. Tak rom-com lagi lah. Dark rom-com lagi lah. Masih dark rom-com. Ada apa-apa? Kita dah hanyut dengan love storyline. Dah sedap storyline dah lupa dah. Lelaki dah check out dah. Mula-mula I tengok, I ingatkan T-Burn yang akan ada macam rom-com sikit dengan Diana. So tiba-tiba I rasa macam okay, I dah tak interested dah dengan T-Burn and Alamak. dengan Diana. I'm so sorry. Sorry, Put T-Burn. aside. Lepas tu macam okay, yang ini I nak ship. So I nak naik kapal tu. Bagi I naik kapal tu. Actually, Tuasing was the most fun character to write. Oh, I memang ya syok ke? sendiri je bila I tulis dia. Bos I baca macam, cringe sangat ni Kat. I macam, don't worry. Kalau Andy Tay, dia boleh dia boleh jalan. So masa NDT pemilihan dia memang dia datang, dia play, dia casting untuk watak Tuasing terus dapat ke ataupun you guys macam you try Azim dulu ke macam mana? Tak, for Andy Tay, honestly Andy was in my wish list. Oh, okay. Sebab I was a writer for Exchange. Okay. And he played Asing in Exchange. Kenapa lah That's you tulis why Tuasing balik? Tuasing. Oh, faham. So when he sent in his casting video, I macam, yeah, perfect. Memang he gets it. So I macam, I nak Andy please for this role. I know he can do it. Yeah. And like when he came in for casting, suddenly dia campak bahasa Tamil. Kita macam, Dia Muhibah menarik, ni. Menepati apa Hibah. yang difikir. I tak terfikir pun bahasa Tamil. Tapi macam, wah sangat satu Malaysia. Kita suka. Dia punya gang pun semua muhibah. Betul. Geng dia sangat muhibah. Betul. Dia ajak semua orang tahu pergi fight, pergi berlawan. Okay, reaction penonton. Betul. Okay? Betul. Reaction penonton. First bila masa premiere hari tu pun you guys dah nampak dah reaction penonton. I ada dekat belakang you actually. And then first reaction, first kali yang kita orang rasa macam wow sangat sebab you guys put effort dekat montage. Montage tu kita orang macam weh lah, wah cantik. Lepas tu bila start episode makin okay. And reaction penonton, ini yang you guys fikirkan, adakah ini reaction yang penonton macam mana diorang punya reaction? Is it diorang suka, overwhelmed, macam mana? I harapkan lah. Sepanjang ni setelah 6 episod, 5 episod keluar. Feedback yang you dapat. Feedback. Especially feedback. So at first, masa premiere tu kan, the first episode, because that one we get to sit with the audiences watching for the first time and hearing everyone's reaction at the parts yang we hope ada reaction. Okay. I was very happy. I was like, oh my god, okay, berjaya. Cry at the audience reaction? Tak lah. I was very happy that day. I'm not crying. Okay. And then after So that, I think after that, I rasa macam confident maybe this like audiences will get this story. And then now like I sangat suka on TikTok. I scroll like all the fan edits. Melissa pun sering send to me whenever she finds a fan edit. Fan And I baca edit kan? komen-komen I macam apa soalan? Okay,
kenapa, okay, so biasa kita tengok, so I masa mula tengok, I rasa I prefer kalau cerita ni fully English tu. So mungkin saya rasa abang buat ada touch dekat Kopitiam apa punya previous cerita kan. Tapi bila kita tengok, kita ada okay, bahasa Melayu ada, bahasa Tamil pun ada, bahasa Mandarin pun ada. Kenapa tak fokus pada satu bahasa saja? Sebab saya ini saya paling suka pakai the word is demographics lah. So saya target demographics. Untuk buat benda ni menjadi, saya kena buat dunia tu demographics diorang di mana sebenarnya. Jadi bagi saya diorang ni sebenarnya geng-geng PJ. Okay. Oh, dia bangsa PJ. Okay, PJ. So dia bahasa rojak. Dia memang bahasa rojak kan. Betul, Kalau betul. kita kat PJ, kita mesti pergi makan nasi daun pisang. Betul. Kan. PJ ke Subang lah. Dia mix between Subang dengan PJ tu tau. Sunway tu lah kata-kata. Dia macam situ kan. Dia macam Kita bincang pasal kajian tempatan ke apa ni? betul. My area, okay. So, I kena tahu juga. Okay. So saya rasa macam itu yang buat dia menarik lah. So the characters live in that kind of environment. Itu yang bahasanya pun memang bahasa yang bercampur sebab, dan saya rasa dia fluid. Memang kita macam tu, fluid. Saya selalu juga dapat kawan-kawan saya yang overseas. Diorang akan sangat heran bila tengok kita duduk sama-sama satu meja dekat kedai mamak. Betul. Dialognya satu. Bahasanya sampai 5. Betul. Kan? Lepas tu Mak Salim ni semua, korang ni faham ke apa korang cakap ni? Oh, kita semua faham. Faham. Betul. So itu yang nak cuba digarapkan dalam ni lah. So that mix environment. Dan memang talking about reaction, saya dapat benda tu. Yang itu yang menarik tu. Sebab kawan-kawan saya yang sebenarnya tak sangat menonton, tiba-tiba call, lepas tu cakap, Imri, this is yours And then I tanya, by any chance you ni dulu belajar kat PJ ke? Ya, saya sekolah kat PJ. Yes. So dia lagi feel lah benda tu. Sebab kalau masa mula-mula tengok trailer pun, saya ingat just another Malay movie yang Astro keluar kan. And then bila dah tengok tu, kita dapat rasa lain punya vibe tu lah. Just Multiracial lah tu. multiracial punya. Macam contoh kalau previous dulu masa zaman-zaman kat TV kan banyak Malaysian movie, Malaysian punya TV series tapi English kan. Tapi kita nampak dia punya vibe dia tu lain macam Kopitiam apa semua kan. So I rasa benda tu ada dekat First Wife lah. Betul. So nampak kelainan daripada typical drama Malay kan yang dekat Astro sebelum ni lah. Alright. Itu benda yang menarik untuk I lah. Thank you. Okay. Thank you. Dari segi macam abang sendiri, dari segi sudut pengarahan, susah tak untuk nak visualkan setiap scene yang ada kat dalam First Wife ni? Dari sudut sinematografi dia, dari segi sudut lighting dia semua, saya tengok semuanya cantik dan kemas. Macam mana abang? So we had a great team sebenarnya. Kita punya art depart pun sangat membantu. Yes. Zaza. Dan of course Labu sangat membantu lah. So sebenarnya kerja saya senang sebenarnya. Saya rasa kerja saya duduk situ, saya macam bagus. Itu je. Itu je. Action cut. Bagus. Semua abang Labu punya kerja lah. Dia orang buat kerja kan. Saya tak faham. Kan. Tapi banyak perbincangan lah. Of course lah waktu pre-pro, okay, kita nak macam mana look. Sebab dia sebenarnya yang kita nak dapatkan ialah mood. Yes, Look yes. you boleh dapat. Look boleh buat. Mood boleh buat tak? Mood yang susah. Okey, faham. Jadi pada asasnya kita nak munculkan mood. Adakah mood tu sampai ke tidak? Jadi kadang-kadang bila kita pilih lokasi tu, kita jangan pilih lokasi dari look aja. Betul. Tapi mood dia sampai tak lokasi ni? Ada tak rasa macam berbahaya ataupun rasa macam senang kan? Jadi itu yang saya rasa membantulah. Kalau mood tu dah betul, kita shoot macam mana pun InsyaAllah jadi. Betul. Okey, faham. Alright. Baik. Yang masa scene tu yang ending episod 2 yang nak establish karakter apa? Amber. Oh, ya situ. Amber. And then shot yang rokok tu je kan. Wah, shot rokok tu kan. Betul lah aku cakap mood tu sampai macam betul. Siapa perempuan ni kan, kita nak tahu kan. Betul-betul. Bila Tua Seng panggil Laupo. I dalam driving tau. I buka driving, I tengah drive dalam jam. I macam Laupo tu siapa? Siapa? Dia punya Laupo. Amber kan? Alah. Kau bagi straight. Kau bagi straight. Sorry. Itu episod berapa? Itu episod 4. Ya. Tak apa, nanti aku beli. keluar dah. Aku dalam kereta aku macam what?
Kita dah start ship. What? Macam mana ni? Kan title kita First Wives. Yeah, okay, fine. So itu First Wife. So maksudnya setiap karakter tu dia kena ada second wife. Yeah, ada second wife. Alright, Oh, okay. betul lah. Boleh, Okay, habis. jalan. Boleh. Alright, okay. Banyak Last lagi kita dapat hari ni. Last question. Last question dekat both of you. Apa yang you nak harapkan because I think untuk kita orang bertiga yang kita orang dah so far ada berapa movie kita tengok. Betul. Dan kebanyakan movie yang dekat wayang ataupun drama series yang kita tengok, biasanya kita akan nampak macam hiccups here and there. Tapi untuk First Wife, kita satisfied jugalah. Okay, apa yang you nak katakan kepada people in industry outside there, ataupun something that yang macam okay, ini apa yang I nak harapkan untuk industri filem ataupun drama di Malaysia. Yes. Yeah. So Terutama anything? pada abang lah. Betul. You start first. Showrunner pun penting. Showrunner penting. Showrunner penting. Yes, Kat Malaysia tak banyak showrunner lagi. Betul. Yeah, it's a new system that's adopted more from America. Yes. Elfie is trying to introduce it in Astro Show, and hopefully it will spread lah throughout the industry. I really like the concept of showrunner tu. Penting showrunner tu. And I think I also like the fact that Imri pula, that Elfie is trying to raise kind of writers up as well. Writers are so important because I feel like writers kebanyakan kali you don't see them, Yes. you only feel them in the words, but everything you see is done by the director, the actors, the crew. But underlying that, the foundation is writers. So I think my hopes for industry is just that more millennials and more Gen Zs, like younger creatives, get to just tell stories, Yeah. more fun stories. Yeah. Okay, nice. Okay, how about you? Okay, so saya agree dengan Kat. Saya rasa sebenarnya penekanan kepada skrip tu sangat-sangat penting lah. Sebab macam saya pun, saya susah nak bekerja tanpa skrip yang solid. Oh. So saya tak, sebenarnya macam bagi saya gerak kerja penceritaan itu sebenarnya di peringkat penulisan. Masa syuting dah tak ada bercerita dah Masa syuting kita hanya execute. Kita hanya menjadikan apa-apa yang telah kita ceritakan di dalam skrip. Itu je. Kan saya tak suka berkarya di set. Okay, faham. Sebab tak ada masa. Betul. Okay. Kan Faham. masa set kita execute. So everything we've done already, we know the story, now it's time to execute. Jadi saya sangat happy sebenarnya bila kita bagi penegasan kepada penulisan, bercerita masa penulisan. Sebab kita kesian banyak kali lah masa kalau buat premiere ke apa ke kan, yang tak dijemput selalunya penulis. Penulis, Betul, betul. betul. Sedih betul Facts. tau. Banyak sangat jadi macam tu. Setuju. Jadi ini dengan proses-proses macam ini, di mana penulis dan showrunner diletak di depan, Yeah. dan kita tahu mereka ni yang bercerita sebenarnya. Macam saya ni, saya tukang macam tadi saya cakap, saya macam bagus. Itu je kerja saya. Sebenarnya dia orang ni yang pemain Humble. cerita ni kan. Showrunner lah pemain betul. cerita tu. Faham? Okay, saya nak pendapat abang tentang industri perfilman Malaysia disebabkan abang seorang pengarah. So saya nak abang beri sedikit pendapat tentang industri perfilman Malaysia yang semakin sekarang ni semakin naik, semakin bagus, sampai dah clash dengan filem-filem lain yang filem tu tak dapat highlight, filem ni tak dapat highlight. So apa pandangan abang terhadap filem perfilman Malaysia sekarang? So saya in my 20 over years of being in Industry. the industry, saya dah nampak perkembangan yang sangat menarik lah. Okay. For now, kita dah dapat, kalau kita buat top 10 films in Malaysia, kita sekarang dah ada filem-filem kita yang lebih top daripada filem-filem Hollywood Yes, betul. bila ditayangkan di Betul. sinema. So ini tak berlaku dulu tau. Betul. Okay, Masa betul. jarang berlaku lah. Kita ada the best of our Malaysian film pun tak boleh lawan dengan Hollywood tau. Betul. Sekarang ni kita dah macam filem Hollywood, okey tak apa kita pergi tengok Tengok filem local kita film. dulu. Yes. Betul. Betul. Dan ini sebenarnya gerakan yang sangat-sangat memberansangkan lah. You've seen all the big box office kan, yang Betul. sangat-sangat bagus, dan saya berharap benda ni akan also translate, sebab benda ni sebenarnya pada audience. The power is in the audience. The more we have audience, the more kita akan bersemangat untuk deliver to the audience. Dan saya dah nampak audience dah ada confidence dengan karya-karya Local lokal. product, Betul, Itu betul, yang betul.
Yeah. Alright. Okay. Okay. Alright. Okay, Adli, kasih closing. Terima kasih kepada anda semua. Terima kasih kepada Melissa, guest kita pada Cat. guest kita pada kali ni, Cat dan Also. juga Abang abang Imri. Okay. Okay. Untuk sama-sama berborak dengan kita, memberi pendapat semua. Betul. And then sebentar lagi kita akan ada guest lain untuk Betul. part 2 punya ni. Part 2 nya. Korang kena tengok sebab yang part 2 punya ni lagi best. Kita bawa invite cast yang best punya untuk korang. So sebelum tu Adi, jangan lupa Okay, sebelum tu jangan lupa kepada yang menonton jangan lupa download aplikasi sini. okay. Aplikasi sini kata konten lokal Malaysia. Okay, so so kalau kau nak tengok video ni pun sekarang video ni pun dah berada Betul. di aplikasi sini. Yes, dan So, YouTube sini Di dan YouTube juga, sini, Facebook sini, boleh TikTok download sini. di App Store dan Google Play Store, Huawei Play Store juga ada. Yes, kita Betul. jumpa the next part untuk pelakon daripada First Wife. Jumpa lagi kita. Assalamualaikum. Ciao. Bye.